Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita telah alhamdulillah selesai makan brunch kita bahagian P10. Yang meja ni nasi lebih. Okey. Tadi ada nasi lemak, ada yang tekan 10 tapi tak makan tadi. Sebab dia nak bersama-sama dengan mi P10. Okey, jadi seperti yang diketahui, kita akan terus kepada segmen analisis kita, di mana kita ada 3 penganalisis jemputan yang akan melakukan analisis terhadap pembentangan Ustaz Adlan. Jadi format untuk analisis ini, ingatkan sekali lagi, setiap komentar atau barang analisis hanya diberi masa 5 minit maksimum. Apabila yang mula bersuara tu 5 minit. Dan Ustaz Adlan hanya boleh membalas balik juga dalam masa 5 minit. Kita bagi fair, jadi tak ada siapa dapat lebih masa. Dan setiap seorang analisis tu boleh, kalau dia rasa dia ada banyak lagi nak dia katakan, cukup 5 minit dulu, nanti lagi sekali akan datang peluang pada dia juga, jika dia mahulah. Kalau dia tak mahu, tak apalah. Jadi tanpa buang masa, jadi saya buka kepada para penganalisis untuk memulakan analisis. Ada siapa yang nak mula dulu? Kalau ada siapa yang antara penganalisis mahu mulakan dulu? Atau nak Zifu juga mula? Haji kami nak dulu? Tak nampak. Okey, Zifu dulu. Jadi Zifu 5 minit. Ya. Terima kasih for your talk, and I must first of all memberitahu bahawa saya tidak terjun dari penganalisis, sepatutnya moderator tidak terjun dalam ini. Jadi saya datang daripada Western methodology, Western style thinking. Jadi kita orientalis, guru sama orientalis. Jadi kita banyak mengkritik tentang falsafah hadis tersebut. Jadi apabila Ustaz highlight masalah kes Albani yang dianggap sebagai tokoh Salafi, itu adalah suatu masalah berat yang saya melihat di dalam pemikiran Salafi moden itu sendiri. Big problem, di mana krisis konflik antara diskurs Salafi yang kata kena letak atas dada dengan apa yang diamalkan oleh Salaf dulu. Jadi seolah-olah ada krisis kanan. Nombor satu, you have hadis yang terpaksa they have to find hadis. I'm gonna use perkataan-perkataan orientalis akan guna, terpaksa menggunakan satu hadis. Tetapi at the same time sunnah salaf tidak begitu. So you have a problem, krisis kanan, di mana siapa sebenarnya lebih salaf dari itu. You have a problem. And then firstly, secondly, you have another problem is what they call dia sebut tentang la ba'sa. Ahmad bin Hanbal kata, bukan mengapa Ahmad bin Hanbal tidak obvious kata letak bawah pusat pun adalah sunnah. Mengapa dia doesn't say that? Adakah kerana ada satu benda halus ke sana yang dia nak cakap yang lebih sunnah adalah yang lain? Ini hanya la ba'sa sahaja. Yang lebih sunnah buat mungkin perkara lain atas dasar ke anything ke. Why use the word la ba'sa? Saya ingat tak habis ni. Ya. 5 minutes. Saya cuma nak tengok dari segi bukan hanya Imam Ahmad. Kalau tengok Imam Ahmad, kita tengok bukan hanya satu buku lah, kita mesti melihat banyak referensi lagi lah. Dan saya suka bagi tahu sini, la ba'sa tu tak berapa kuat sangat dari segi penekanan tu. Tetapi yang lebih kuat yang kita temui ialah dia tak suka letak atas dada. So ada riwayat menyebut Imam Ahmad bukan semata-mata cakap okey atas pusat sikit boleh, bawah pusat pun tak mengapa, tapi ada satu benda yang agak keras. Dia kata dia tak suka orang letak atas dada. Dia tak suka. Ini disebut oleh yang tadi tu dalam buku Masail Abi Daud tu. Abi Daud tanya dan Abi Daud bagi, dan juga dalam buku lain juga sama, buku Ibnu Muflih Al-Furu', kemudian juga dalam Ibnu Qayyim pun ada sebut sikit membawa masuk itu. Di mana sekarang ni saya cuma nak beritahu satu benda, nak komen, saya tak tahu kena tak kena. Cuma masalahnya ialah kenapa pertamanya salafus soleh tidak ketat pada satu masalah, tapi ketat pada masalah yang lain. Jadi kalau kita benar-benar membawa manhaj salafus soleh, kita mesti selidik kenapa mereka dalam hal ni mereka begitu keras, tapi dalam hal yang kedua mereka begitu terbuka.
kenapa Tirmizi sebut di sisi mereka benda ni luas, yang terbuka, luas. Ibn Qayyim berkata khilaf. Kadang-kadang sedangkan pendapat setengah-setengah tempat Tirmizi keras, Ibn Qayyim pun tutup terus. Di sini kita mesti lihat di sebalik benda tu. Kita hanya tak boleh ambil satu sudut je. Dan tak adil juga saya nak ambil pandangan Imam Ahmad kata dia tak suka tak dada, saya pun hentam. Siapa letak atas dada buat benda yang menyalahi apa semua. Saya ambil satu je pandangan Imam Ahmad yang cakap yakrah, dia tak suka. Tapi kita kena tengok semua sebab kenapa dia tak suka, kenapa dia kata begini. Dan situ bangkitkan kenapa dia kata la ba'sa pun satu benda yang baik juga. Kita kena selidiki kenapa dia kata kalau atas pusat dia kata ya, atas pusat, bawah pun tak apa. Saya pun mungkin melihat kenapa dia kata tak apa tu. Saya melihat pula kepada keterbukaan dia pada sudut ni. Dan tempat lain dia keras dalam hal-hal tertentu. Dalam bab ni dia terbuka. Saya nak bawa kepada, kalau kita benar-benar nak menghayati pemahaman Al-Quran dan hadis mengikut salafus soleh, kita kena ikut betul-betul. Dan kita kena faham kenapa dia buat macam tu. Mungkin kita boleh berikan panduan syarat-syarat mereka yang mengetatkan dan melonggarkan. Saya pernah ditegur sebagai maklumat tambahan oleh seorang ustaz, sahabat saya juga. Dia sebangkitkan benda ni, dia kata kita kena ada dalil untuk setiap pergerakan solat. Saya kata ya. Tapi ya ke? Kami sembang dia gelak-gelak. Kami sembang gelak-gelak ya. Tak ada gaduh-gaduh apa, yang gaduh ni orang lain je. Kita sembang-sembang gelak-gelak ya. Saya kata macam mana dia? Boleh ke kita jumpa semua pergerakan solat ada dalil sahih tanpa pertikaian? Semua amalan ada, setiap amalan ada hadis semua ada. Tak. Kalau kita lihat dalam bab solat ke bab apa ke, para fuqaha sebenarnya bukan hanya menggunakan hadis sebagai panduan untuk mengeluarkan hukum. Ini semua kita tahu. Tapi cara kita bercakap sekarang ni seolah-olah macam kita nak hadis settle. Tak, kita tak settle. Ada hadis pun tak settle lagi. Kan? Maksudnya pertama tak cukup hadis yang jelas, tapi ada hadis yang tersirat, ataupun tak ada hadis yang jelas, tak cukup, tapi cukup dengan amalan sahabat. Jadi banyak benda dilihat. Sebab tu saya suka bangkitkan kenapa imam-imam ni terbuka dalam hal ni. Dan kita pula macam nak highlightkan, saya tak kata tertutup, tapi nak ketengahkan satu je. Sedangkan imam-imam ni ketengahkan banyak pilihan. Jadi adakah, macam Sipu cakap tu, saya pun tanya-tanya juga, siapa yang lebih mengikut salafus soleh? Kad merah. Kad merah. Tak merah. Saya sama sikit lah. Okey. Tetapi ada problem di sini. Kalau masalah sekarang seolah-olah tidak ada satu clear cut daripada Nabi Muhammad SAW sendiri, which memang tak rasional, kerana solat adalah tonggak tiang agama. Katakanlah tidak ada satu riwayat, ada satu standard yang mengatakan contohnya letak atas dada ke atau bawah pusat ke anything kan. Mengapa tak clear dari segi itu? La ba'sa is not strong. Seolah masih lagi bagi ustaz nampak seolah-olah itu satu keterbukaan. Tetapi bagi saya tak. Saya nampak bahawa sunnah salaf itu sendiri tak clear cut. Seolah-olah they don't know what Nabi is doing, which doesn't make sense. And tambah lagi zaman sekarang pula kata letak atas dada, itu akan create lebih krisis lagi. Seolah-olah Salafi sekarang lebih tahu cara Nabi solat daripada Salaf dulu. Empat mazhab tak buat macam tu. Jadi ada krisis lagi, tambah masalah lagi. Jadi sekarang is that, why is it that satu solat sebagai tiang agama, tetapi ada khilaf? Sepatutnya tak ada khilaf tak? Yang kita solat banyak kali satu hari. What's the problem kat sana? Saya nak serius tapi saya tak boleh. Kita kena serius. Semua seronok tengok Sipu bagi. Memang masalah besar. Maksudnya sekarang ni kita terima solat dilihat oleh para sahabat. At least kita kata sekurang-kurangnya selepas difardukan banyak tahulah. Dilihat Nabi solat sampai tiap-tiap hari. Ya. Dan ada sahabat yang boleh lihat Nabi solat malam lagi. Tapi tak ada satu clear cut, satu apa tu standard piawaian, satu kita panggil apa tu? ISO. Jadi kenapa begitu? Saya punya stand saya ialah saya tetap berpegang bahawa mereka lebih kenal Nabi daripada kita.
Itu confirm. Sahabat tabi'in lebih kenal, lebih betul. Bukan kerana saya menyokong pandangan yang kata salafus soleh itu terbaik, tak, bukan begitu. Tapi secara logiknya mereka lah yang terbaik untuk mengetahui, melihat, memahami, dan mengajar solat. Sebab tu tak masuk akal kita lebih tahu daripada dia. Itu maksud stand yang saya paling pegang tadi adalah pertama mereka lebih tahu. So confirm mereka tahu, mereka tengok Nabi semua. Sampai pergerakan janggut Nabi pun diriwayatkan dalam hadis. Sampai Nabi salam, sujud, pergerakan perincian sampai uban Nabi pun dikira berapa kan. Jadi takkanlah solatnya dia miss. Dia semayang tengok Nabi. Semua Nabi buat. Nabi sampaikan ke tahap Nabi bagi salam, Nabi keluar belah kanan ke belah kiri. Semua ada dalam hadis. Sebab tu saya kata sekarang, mereka lebih faham dan lebih tahu. Sebab itulah mereka terbuka dalam bab tu. Itu saya punya pendirian. Bukan maksud mereka terbuka sebab mereka tak tahu atau mereka confused. Kalau confused dia akan cakap dia confused, saya tak tahu. Tapi dia cakap, ya, atas ni boleh, ni boleh. Maknanya kita tak paling nak cakap atas pihak Imam Ahmad. Tapi maknanya apa? Para sahabat nampak Nabi semayang, dan antara mereka yang buat begini dan antara mereka yang buat begini, dua-dua Nabi buat. Walaupun tak ada teks. Ini satu benda yang kita kena faham dari segi amalan yang diwarisi. Kita bukan hanya menunggu teks yang jelas. Sebab amalan yang Nabi buat pun, kalau kita kata dalam setiap bab ibadat, bukan Nabi bagi satu-satu. Tak. Wuduk ya, adalah wuduk. Tapi kebanyakan hadis wuduk Nabi buat, sahabat tengok. Dan Nabi berapa kali ambil tangan mana, buat tengok Nabi. Jadi masa sekarang ni tak mesti hadis tu, tak mesti dengan terbukanya salaf ni kita boleh istilahkan sebagai salaf ni tak tahu ataupun miss ataupun confused. Macam juga Imam Ahmad. Saya beri contoh lain. Imam Ahmad, orang tanya kepada dia beberapa hadis, dia jawab saya tak tahu. So seorang pengkaji yang buat PhD dekat saya rasa Algeria atau Marabi, tak ingat, dia cari apa yang Imam Ahmad cakap tak tahu tu, dia cari lagi. Rupanya memang hadis palsu dengan bukti yang jelas. Mana sekarang Imam Ahmad cakap tak tahu tu ada sebab musabab. Tapi kita nak mentafsirkan sebab-sebab tu kena cek dulu. Sebab dia buat itu. Sebab tu sahabat Nabi, dia bila dia minta, dia cerita. Tunjukkan pada kami Nabi solat, Nabi wuduk macam mana, dia pun okey, ambil air, tunjuk. Jadi sekarang ni solat pun begitu. Bila terbuka, maksudnya Nabi buat dua-dua. Tak mungkin dia buat, pertama dia buat lain daripada Nabi buat. Yang kedua, dia miss apa Nabi buat. Punya ramai sahabat tu boleh miss. Karena itu cerita dia. Kalau kita faham dari si keterbukaan dia, mereka tahu dan mereka apply apa yang mereka tahu. Bukan mereka confused, bukan cakap agak-agak begini kot. Tak. Dan yang kedua, jawab apa ni? Kita buka untuk analisis lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nak cuba bangkitkan tentang satu isu yang melibatkan tentang statement Imam Ahmad dalam kitab Bada'il Fawaid. Jadi saya minta Ustaz Adlan jelaskan. Tanya kenapa tak jelaskan pasal sebelum branch dia tu. Lepas tu kata belum sampai makam ni. Okey, jadi kebetulan tadi masa komen tentang komentar situ tadi. Jadi cuma saya nak tanya tentang dari segi tu, merujuk juga dalam kitab yang sama dari Ibn Qayyim. Maksudnya Imam Ahmad kata yakrahu ayyaj'alahuma ala sadr. Tapi kalau kita lihat dari segi Ibn Qayyim, dia cuba menjelaskan lagi bahawa ini